So hari ni kita dapat 2 tiket masuk dekat Underwater World Langkawi. Salah satu attraction dekat Langkawi, kita masuk tengok. Let's go. Kalau korang datang Langkawi, jangan ingat tempat menarik cuma pantai dan kabel kar je tau. Hari ni aku singgah dekat Underwater World Langkawi. Sebelum aku masuk memang nampak macam akuarium biasa, tapi bila dah masuk rupanya banyak gila hidupan laut yang boleh tengok dekat sini. Part yang paling menarik bila masuk kawasan Underwater World, dia boleh tengok haiwan-haiwan ni berenang betul-betul depan mata. Ini first time tengok sea lion laju gila berenang. Tapi bagi aku the most highlight dekat sini mestilah penguin. Serius bila nampak penguin ni depan mata memang lain macam rasa dia. Lagi-lagi bila tengok cara diorang berenang dan bergerak dalam air. Aku pengalaman macam ni best sebab bukan sekadar kita datang tengok haiwan, kita perlu belajar dan kenal lebih dekat dengan hidupan laut. Dekat dalam ni ada macam-macam hidupan laut, daripada ikan-ikan yang kecil sampailah haiwan yang sas dia memang buat aku berhenti lama untuk tengok. Travelog. Kalau korang datang Langkawi dengan family atau anak-anak, tempat ni memang wajib boleh masuk dalam aktiviti korang. Nasi terakhir untuk malam ni kita pergi Dataran Lang. Kalau datang Langkawi memang tak lengkap trik kalau tak singgah sini untuk bergambar dengan ikon helang yang menjadi simbol pulau ini. Lepas seharian jalan-jalan explore Langkawi, memang best lah dapat tutup hari ni dengan pemandangan yang macam ni. Okay lah, bye semua.